Walaupun orang perempuan, isteri kita yang duk pakai kosmetik, tapi kita wajib sebagai seorang suami kena cek balik kosmetik yang isteri kita pakai. Pernah cek tak tuan-tuan? Isteri kita punya kosmetik. Pernah cek tak? Tak pernah. Kita takut nak cek. Nak cek pun takut dah. Cuba cek balik tuan-tuan. Ya? Saya ambil contoh satu je. Gincu. Gincu ni antara benda yang antara bahan yang digunakan dalam tu adalah daripada sumber gelatin. Gelatin ini yang kerap yang saya sebutkan juga ambil daripada sumber kulit dan juga tulang haiwan. Yang paling banyaknya adalah daripada pig skin, kulit babi. Yang 80% yang dikeluarkan di Europe ini memang kebanyakannya adalah daripada pig skin, kulit babi. Ataupun juga dibuat daripada tulang juga kulit lembu, bovine. Tapi tak sembelih sama juga hukum. Yang haram tu jelas lah. Kalau diimport daripada luar, terutamanya import daripada US, import daripada China, yang tu kena berhati-hati dah. Saya nasihatkan tuan-tuan sewajibnya cari yang ada logo halal. Tapi ada yang kata kami ni ustaz pakai gincu hanya di bibir je, tak telan pun, tak makan pun. Sebab dia ingatkan yang halal ni tak makan. Betul ke tak? Sebenarnya kajian yang telah dibuat, dia kata orang perempuan, juga isteri kita yang duk pakai gincu di bibir, walaupun pakai gincu di bibir, tetapi 12% masuk dalam perut isteri. Ada yang kata berada dalam perut suami. Sangkaan baik saya, mungkin dia berkongsi gelas dengan isterinya. Maknanya di sini, siapa yang lebih banyak makan gincu, suami ke isteri? Ya? Suami tuan-tuan, ar-rijal qawwam 'ala nisa' ni suami. Sebab itulah saya sebutkan bahawa bab kosmetik ni tak semestinya orang perempuan nak. Suami kena cek balik, lepas ni kena cek balik tuan-tuan. Itu yang isteri kita pakai. Sebab anda pakai banyak. Lip gloss shine buat bibir segar, keyakinan naik makin mekar. Mama